Button dia ni bukannya diperbuat daripada getah tau, tapi aluminium. Jadi tekan-tekan kalau terkena kuku pun tak ada calar, tak ada rosak. Disebabkan button dia macam ni, aku dah pakai dia ni betul-betul lama dan benda ni tak rosak. Perform lah, jimat duit tak pasal-pasal. Waterproof dia ni pula adalah IPX8. Memang function teruk, geng. Dengan waterproof IPX8 ni barang, kalau hujan lebat tak ada hal lah. Problem aku dengan dia ni ada dua je. Dia pakai bateri 18650. Yang tang bateri tu bukannya jadi masalah sangat, tetapi bila kau beli, bateri tak datang sekali. Dah lah bateri yang berkualiti ni mahal, tak pasal-pasal lah laga dia jadi melantun-lantun. Masalah yang kedua pula adalah kecerahan dia. Bukannya aku nak kata dia ni tak cerah. Okey, dia ni memang cerah, tetapi maksimum kecerahan dia ni cuma 1000 lumen sahaja. Walaupun boleh bertahan lama, ini dah 2026, orang dah macam lebih daripada 1500 lumen, dia sibuk lagi dekat 1000 lumen. Namun kelemahan 1000 lumen dia ni aku tak kisah sangat, sebab untuk penggunaan aku 1000 lumen sweet. Nanti bila free, kita akan cuba review adik dia pula, tengok pergi macam mana. Ke korang ada spek lampu yang lain kau minat? Apa-apa hal, belanjalah dekat komen.